Baru-baru ni aku dah kena racun dengan abang sendiri, which is Husni lah. Dia dah racun aku pergi mancing kolam udang gala ni. Memang serius, memang ketagih sangat-sangat mancing udang gala ni. Memang best gila. Lepas tu mula-mula datang sini target nak dapatkan sekilo, tapi last-last dapat dalam lebih kurang 800 gram macam tu je. Tanpa membuang masa, balik rumah, siang udang, terus campurkan dengan garam dengan kunyit. Lepas tu kita goreng. Ni nak buat udang goreng kunyit lah. Korang goreng sampai garing. Lepas tu letakkan bawang. Bawang ni korang potong bulat macam ni lah. Lepas tu dah siap. Dekat sebelah pula mak mertua yang tersayang dah buatkan masak lemak udang gala. Yang ini memang special lah. Memang dah lama nak makan sebenarnya. Lepas tu dah halang tu kita buat telur dadah sekali dan sedia untuk dihidang. Waktu ni family belah mertu memang ramai yang ada. So semuanya happy lah dengan tangkapan Hamdan hari ni. Lebih kurang 800 gram ni kira boleh tahan juga. Dapat banyak juga, ramai yang boleh makan. Korang tengok tu, tertelan lah Leo Jadi memang betul lah selama ni orang duk cakap kan, ni kalau dunia memancing ni tak ada jalan pulang, memang betul lah, Hamdan dah rasa benda tu. Tapi serius, bila kita memasak guna hasil tangkapan kita sendiri tu memang lain feel dia. Korang kena try.